Namanya PTPTN di Malaysia ni. Maka berdasarkan pengalaman sahabat saya di Turki, saya nyatakan pada malam ini kepada semua mahasiswa, ibu bapa, negara ini harus ditadbir dengan baik. Dan insya-Allah kita tadbir, kita batalkan PTPTN anak miskin. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, dari pelajaran rendah hingga universiti, kerajaan mesti tanggung semuanya. Anak orang kampung, pesawah, penternak, tak boleh. Berhutang. Anak ini dapat PTPTN, belum kerja, kena dah hutang. No. Tak ada guna. Kalau saya ingat saya mimpi nak jadi Perdana Menteri, saya tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat, anak orang miskin bayar nak masuk universiti. Malu muka saya sebagai pemimpin negara ini. Kerajaan mungkin tidak akan meneruskan lagi pemberian diskaun untuk tujuan pembayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bagaimanapun keputusan akhir tertakluk kepada Kementerian Kewangan.